Bang, Ya. bang. Bang, Ha. tolong tengokkan motor saya ni bang. Motor Kenapa? saya ni bunyi duk. Lepas tu kan bang, Ha. motor saya susah nak free gear. Berdasarkan bunyi yang kau buat tadi, aku rasa masalah motor kau ni bahagian kelas. Oh ya? Nak kena buka tengok dulu. Boleh? Oh, boleh. Kalau Ha. macam tu, saya balik dulu lah. Tak payah balik. Tunggu je dulu. Motor Oh. ni sekejap je kalau buat. Oh, ya. Boleh Okey siap lah. hari ni? Okey. Ha, Macam tu saya duduk dulu lah. Sana. Oh, sana. Bang, macam mana abang tahu motor saya ni ada masalah kelas? Berdasarkan bunyi yang kau buat tadi tu, Ha? tu maksudnya damper kelas kau tu dah longgar, nak kena rebat. Lepas tu motor kau susah nak masuk gear, susah nak free gear sebab kelas kau dah pendek sangat. Mungkin kelas kau dah habis. Kita nak kena buka dulu tengok. Dia ada 3 tanda. Sama ada dia berbunyi, susah masuk gear ataupun kelas kau slip. 3 tanda benda ni kau nak kena buat belah kelas kau ni. Sebab kalau kau tak buat, dia akan datangkan masalah. Kau faham tak apa yang aku bebel dari tadi ni? Tak. Tak faham pun tak apalah. Tahu pun dah okey. Nak tak? Kau kan dah siap? Kejap lah. Betul lah. Saya dah cakap tadi sekejap je. Bukan lama pun. Wah. Nampak tu, esok saya nak pergi ride. Oh, nak pergi ride esok? Ha. Okay tu, try dulu. Buat elok. Nak ride tu, untuk udang boleh. Jangan fly Kak. Belum bayar kak? Kak.